Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam satu maju Johor. Okay, saya Ketua Kampung Jeram Tepi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejabat daerah dan juga Kerajaan Negeri Johor dan juga Don Simpan Jeram yang telah mempertimbangkan permohonan rumah yang dimohon Kasih Johor, iaitu di kawasan Jeram Tepi ini ada 4 penerimanya. Dan kunjungan temu duga telah dibuat hari ini untuk sesi pemantauan telah dibuat. InsyaAllah kita harap dipermudahkan dan bagi memudahkan penduduk yang memohon tadi dapat kedudukan yang selesa dan rumah yang teratur dan dapat mengurangkan bebanan daripada penyewaan. Jadi saya berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor, kepada pejabat daerah dan juga Don Negeri Simpan Jeram atas usaha mereka dan juga kerjasama teamwork kita orang, insyaAllah apa dipermudahkan.